soalan yang sering berlaku kat sekolah kita ni. Apa? Sejak akhir-akhir ini, sebahagian daripada pelajar sekolah suka melakukan masa untuk membuang sampah seperti menyimpan dalam laci meja. Selain itu, mereka juga tidak mengasingkan sampah dengan betulnya. Apa tujuan produk kita? Tujuan dia adalah untuk memudahkan pelajar dalam menghasilkan sampah kerana kecepatan dan kepandaian tong sampah ini untuk menghasilkan daripada kaca, aluminium dan kertas. Apa keinginan projek ni? Keunikan dia tidak perlu menghasilkan secara manual dan menjimatkan kos dan masa. Selain itu juga, ia juga dapat menarik minat pelajar dan juga menambah pengetahuan pelajar tentang 3R. Apa 3R tu? Reuse, recycle. Ini adalah contoh prototip idea kami. Pertama ialah kotak, yang kedua plug, yang ketiga sensor, yang keempat ialah LED, yang kelima ialah wayar. Sekian daripada kami, jumpa lagi. Bye.